Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini KDMRS Muslim berada di pejabat kawasan pejabat Jahins untuk daerah Tamparuli. Di antara aktiviti yang kita buat hari ini adalah untuk mengadakan kunjungan hormat bersama Jahins Tamparuli. Di antara tujuannya adalah untuk kita membina hubungan di antara NGO dan juga agensi agar ke depan nanti banyak aktiviti yang kita boleh buat bersama insyaAllah. Dan sebagai NGO juga banyak yang kami perlu belajarlah daripada agensi berautoriti di kawasan ini untuk kami menjalankan aktiviti-aktiviti outreach, kebajikan dan pendidikan khususnya untuk mualaf di kawasan Tamparuli. Jadi insyaAllah doakan kelancaran, semoga objektif yang kita ingin buat itu tercapai insyaAllah. Assalamualaikum.